rakyat warga negara Malaysia. Anak jati Sarawak, dan secara kebetulan beliau adalah Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dianugerahkan anugerah Pemimpin Muslim Cemerlang Dunia 2024 pada Forum Perniagaan dan Ekonomi ASEAN baru-baru ini. Datuk Yang di-Pertua, anugerah tersebut memberi pengiktirafan terhadap kepimpinan beliau yang berwawasan, berdedikasi dan sumbangan luar biasa dalam memajukan ekonomi serta memperkukuhkan kedudukan Sarawak. Anugerah tersebut juga mengiktiraf komitmennya terhadap kelestarian, transformasi digital dan pertumbuhan inklusif yang menjadikan Sarawak sebagai model kemakmuran dalam ASEAN dan di seluruh dunia. Syabas dan tahniah kepada Abang Jo. Sebelum mengakhiri perbahasan saya ada serangkap pantun lagi. Silakan. Siapa nak beli? Okey, saya terpaksa bagi kredit sikit dengan jiran saya lah, Yang Amat Datuk di-Pertua. Manis menawan si anak dara. Oh. Terpikat hati si anak teruna. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Datuk Yang Dipertua, dengan hujah-hujah saya tadi dan di hari saya sama menyokong titah ke bawah duli tuanku semasa pembukaan Parlimen baru-baru ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, YB. Tadi YB sebut pasal jiran yang anggun tu siapa? Yang sebelah kanan betul-betul ke atau sebelah kiri ke?